Selamat sejahtera dan salam toleransi. Nama saya Rasika, anak perempuan Risan daripada kelas tingkatan 3 Arif di SMK Kelana. Hari ini saya akan dikongsikan Cinta dan Bersemi Kembali. Novel ini ditulis oleh Nick Hasrina dan Hussein. Novel ini diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, keluaran pada tahun 2020. Novel ini juga mengandungi muka surat 240 muka surat. Hasil dapatan bacaan novel ini, saya merumuskan kisah seorang perempuan yang terpaksa pembuangan rahim kerana ketubuhan. Pada mulanya, dia ingin melakukan pembedahan tetapi atas nasihat doktor dan suaminya, dia ukur untuk melakukan pembedahan. Selepas itu, bermula konflik. Konflik yang dihadapi oleh Puan Elisa. Konflik yang pertama yang dihadapi oleh Puan Elisa adalah kegoyahan rumah tangga. Konflik yang kedua, munculnya orang ketiga dalam rumah tangga Puan Elisa dan Adib. Pada pendapat saya, novel ini dikisarkan salah dianggap pasangan boleh menyebabkan keruntuhannya sesebuah institusi keluarga yang dibina untuk menghindar masalah ini. Semuanya kembali kepada fitrah alam, iaitu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Ini jelas sekali pengajaran yang boleh diambil daripada novel ini. Apabila kedua-dua pasangan, Encik Aidip mengambil keputusan dengan doa dan nasihat yang terdekat, maka berakhirlah bicara novel saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.